Kalau hati kau bukan hati memberontak, kau jangan dengan musik rock. Okay, sekarang ni kita ada sesi temu bual bersama dengan beberapa band yang akan membuat persembahan di Gegaran Warisan pada 18 Julai ini. Kita juga ada bersama sekarang ni penganjur kita, Saudara Mentari Merah atau Mak Noh, dan juga ada penyanyi jemputan special guest, Saudara Amir daripada SYG. Dia pun pandang ke barat untuk kemajuan. Okey, untuk Ganti gua je lah. Gua masuk kita boleh teruskan soalannya. Okey. So saya mulakan dululah soalan kepada Saudara Mak Noh atau Mentari Merah. So macam mana terfikir idea untuk membawa 3 band Snipers, kumpulan FOR dan juga Punisher ni? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang hadir pada sidang media ni. Okey, terlebih dahulu saya berfikir masa tu untuk bawa Snipers. Pasal Snipers pun dah lama tak ada show. FOR pun dia biasa kalau ada pun dekat carnival je. Jadi kita nak buat satu untuk apa? Bagi untuk satu pentas lah untuk diorang dengan Punisher, dengan Abang Amir. Kita jemput Abang Amir untuk bagi memeriahkan lagi lah untuk show Gegaran Warisan pada 18 bulan 7 ni. Siapa tajuk dia Punisher for Sniper Gegaran Warisan? Adakah ia merujuk kepada konsep battle, tribute ataupun solidarity sama band rock? Dia pasal kita nak gabungkan dari grand lain-lain lah kalau boleh. Kalau ikutkan satu grand ni payah juga sekarang ni, pasal nak cari apa crowd pun susah sekarang ni. Jadi saya terpaksa ambil satu macam Snipers, lepas tu 4, lepas tu ambil Punisher untuk thrash metal kan. Jadi kita bergabung lah untuk dalam satu show lah. Dia berapa durasi untuk satu konsert? Lebih kurang dalam 45 minit lah, lebih kurang. Satu band. Tiket macam mana? Tiket harga dia RM90, tapi alhamdulillah lah setakat hari ni boleh lagi lah. Banyaknya diorang ni suka walk in dulu last minute. Pemilihan Abang Amir sebagai pemilihan Abang Amir ni macam biasalah, kita pasal saya pun peminat dia, jadi saya cuba bawa dia keluar lah. Jenuh pujuk juga ni pasal untuk memberiakan saya punya Gegaran Warisan. Tapi alhamdulillah Abang Amir pun beri kerjasama yang baik lah. Itu je lah. Untuk konser ni dia satu band semua main lagu sendiri atau tak ada kolaborasi untuk main satu 2-3 grup kita main sekali ke? Buat masa ni untuk diorang untuk sendiri punya ni lah, ada lagu baru diorang lah untuk diperdengarkan lah. Lagu diorang lah. Lagu diorang. Tu Abang Amir sendiri dia sebagai kemunculan sebagai tentang istimewa kan. Okey. Adakah ada yang misi yang lebih besar untuk menghidupkan semula semangat rock? Dia sebenarnya macam ni, cerita terang lah, senang. Sebenarnya gua ni tak berapa suara lah. Dari segi suara dah tak berapa ni lah kan. Tapi okey lah. Dia sebabkan dia demi peminat, demi rock lah, senang cerita kan. Jadi orang nak juga kita keluar. So kita tak nak hampakan kira followers rock ni. So saya keluar jugalah. Itulah cerita dia. Semangat. Maknanya kalau orang lain, kalau orang biasa dia fikir apa? Dia fikir rock tu dah jadi jiwa raga kita lah kan. Itu orang cakap lah. Gua tak cakap. Gua cakap apa yang orang cakap. Buat step sembang lah tu, saya tanya serius sangat. Serius sangat. Santai. Takut jadi. Ada kamu okey. Buat step sembang lah. Abang Amir, so saya tengok sekarang Abang Amir macam banyak dapat jemputan, kawan-kawan jemput. Okey, So kita sibuk mungkin juga lah. ada plan akan datang lah untuk terus Plan tu macam mana, nak keluar dengan SYJ? ataupun run solo ke dengan Solo. ataupun Kalau dengan ikut band baru ke? Band baru? Oh, jauh. Sebab apa, ada member gua cakap kan, gua lagi 3 tahun je. Lepas tu gua duduk rumah,
tengok TV. Member lah cakap kan. Tapi Abang Amir cakap, Tapi kalau aku sendiri kan, kalau nak tubuh band baru, atas maknanya atas nama apa aku pun tak tahu. Kapasiti nama apa? baru. Katalah nama baru lah, tak kisahlah. Okey, kita umur dalam kepala aku tak pernah ada. Tak terlintas pun. Dia senang macam ni lah. Kalau nak keluar band, maknanya kalau aku lah nak keluar, kalau bukan aku solo lah kan, maknanya kalau aku nak keluar, aku kena ada Maharani. Tak ada dia tak boleh, dia tak jadi je. Jadi sekarang ni aku main tepi-tepi je lah. Faham? Masuk tepi, main tepi-tepi, main otik-otik macam tu kan. mula-mula tepi lah. Pada tengah lah. Tengah lagi 3 tahun lah member aku juga. Okey, ni lah pada abang ni Malaysia. Rasdan. Rosdan. So dapat peluang debutan bersama dengan Mentari Merah ni, so boleh komen sikit lah. Dia cerita dia macam ni, kami dah berbincang lama dah pasal benda ni. Dia jumpa dengan MM, kami bersembang macam mana nak gabungkan genre-genre muzik. Kalau macam dulu di Amerika memang dia orang buat macam ni, dekat festival-festival di Eropah pun macam tu, rock campur dengan metal, campur dengan apa genre pun sekali kan. Sedangkan Metallica dulu sebelum dia besar pun dia open untuk Ozzy Osbourne. Ya. Macam Anthrax pun dia buka dengan band-band yang ternama yang besar-besar. Apa salah kita buat kat sini? Kan? Tak ada halangan sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita ni dalam muzik genre di Malaysia ni terbahagi-bahagi. Kalau rock ni dia tak mau support underground. Yang underground pula kami ni disisih lah. Kan? Jadi kami nak keluar ke mana? Kan? Kami terperap dekat underground scene je lah. Tapi kalau boleh kita bagi semua laluan. Buka semua laluan. Sama kata Bila kan? open lah kan dalam muzik. Dalam tu bila orang datang konsert, yang siapa nak tunggu rock ada rock. Nak tunggu underground, mungkin dia ada black metal, dia ada death metal, dia ada thrash kan. Jadi kita gabung kan. Kalau boleh kita buat macam tu, sama-sama ni. Betul. Rasa satu stage. Kenyataan Punisher dalam acara ni lebih kepada meraihkan sumrang ataupun sebenarnya satu usaha untuk mengukuhkan semula jenama Punisher di kalangan peminat, terutamanya generasi baru. Banyak yang generasi sekarang ni diorang tak kenal Punisher. Punisher ni ditubuhkan pada tahun 88 selepas saya keluar pada Bloodshed. Lepas album Samarkan, saya kata saya nak muzik yang lebih, orang kata slap in the face, punch in the face. Kan? Saya nak rasa macam Amir dulu. SYJ, bila keluar je SYJ dekat stage Battle of the Band, orang dah tak fikir apa. Dia orang ni party band. Jukutak, dua main, orang dah meluru ke depan. Macam tu juga Punisher ni nak saya ambil balik budak-budak yang baru, macam orang putih kata ni lah, young horses. Jadi dia orang jiwa trash tu dia orang tak lari. Tapi dia orang nak main dengan saya yang dah kuda pencin ni. Dia orang kata saya ni masih boleh lagi jadi leader dalam Punisher ni. Jadi penggerak. Yang mana tak kenal Punisher datang sendiri tengok. Mungkinlah dia orang kata Uncle Rosdan tu boleh ke nyanyi dengan bertongkat berjalan. Makan ubat sebelum naik atas stage, jadilah Pamao. Boleh tak? Boleh twist lagi Boleh tak boleh datang. Datang support. Lu tak support macam mana? Kita headbanging. Dapat rock pun kita boleh headbanging. Heavy metal, Snipers pun kita boleh headbanging. Betul? And last kali Punisher main patahkan tengkuk. Dia macam Abang Amerika apa ni, maksudnya yang dia masalah kesihatan semua. So sementara nak konsert, apa langkah-langkah yang Abang Amerika buat lah? Langkah-langkah aku tak banyak buat langkah-langkah ni. Sebab apa? Sebab aku masih dalam rawatan doktor pakar kan. Dia takut langkah-langkah takut burut. Jadi dia problem dia, jangka masa untuk aku buat rawatan susulan tu, maknanya rawatan susulan ke bulan 10. So show ni dah bulan 7. Jadi
Kira aku ni nak kasih aku curi-curi lah kan. Apa nak dironjang lah? Patut aku tak boleh nak, patut kalau ikut nasihat doktor lah kan, ikut nasihat doktor. Tapi aku dari dulu tak makan nasihat pun. Kalau aku dari dulu makan nasihat, aku tak jadi SYJ. Tidur terbalik je ya. Adakah abang rasa dengan banyak konsep-konsep macam konsep wing, babari apa semua, so banyak kumpulan-kumpulan rock underground ni dapat kembali semula untuk membuat persembahan macam ni? Adakah ni banyak konsep-konsep besar macam tu memberi peluang orang cari balik kumpulan-kumpulan rock lama untuk main semula? Contohnya sekarang ni, Search pun ambil si Hanas. Betul tak, Alip? Dah boleh digabung kan? Ya, betul. Ya. Dia problem dia macam band-band underground ni, organizer ni tak bagi banyak peluang. Dia problem dia itu je. Cuba bagi banyak peluang. Mungkin followers kita tak tahu mana. Kita tak tahu. Tak datang lagi langit ke kan? Kita tak tahu. Itu je. Daripada core dengan itu mungkin apa nak. Ada apa-apa? Macam okey lah, 4 Bukan selalu dia. buat persembahan di luar negeri Selangor, KL. So anak kan selalu kerap buat dekat area Selangor, KL ni. Asyik dapat dekat job banyak dekat Perak je. Apa ni? Dia kalau nak cakap Apa kan ni? Saya kata pasal perahu. KSO ni dia akan melibatkan kepada badan-badan yang kita nak sebut pun payahlah kan. Itu je lah. Orang yang faham lah. Tapi macam kita orang memang banyakkan belah utara lah. Banyakkan kita orang punya show banyak kali belah utara. Jadi bila pihak Mentari Merah offer kita orang untuk bergabung dengan Punisher, Snipers, tak lagi Punisher kan, Band Legend kan, kita orang tak pernah satu stage dengan dia orang. Jadi kita orang teruja. Ya, of course. Teruja lah. Legend tu kalau ada 5 album ke atas. Dia legend lah tu. Legend Dia dah tak ada tu, rambut betul dia lah. Legend. Punisher. Dia kan. Jadi kami pun teruja lah bila dapat satu stage dengan Punisher. Dan insyaAllah kami akan buat yang terbaik. Dan dia sebenarnya satu platform yang tepat lah, sebab kita orang baru keluarkan album. Kita orang baru keluarkan album Gebang Melangit pada malam tahun baru kemarin. Dia tajuk yang Gebang Melangit. Simple. Sembang darah. dirasmikan oleh brother Amir SYJ yang rasmikan kan. Jadi itu adalah peluang kita orang lah untuk kita nak kenalkan album kita orang lah, album kedua FOR. Dan okey, kepada yang nak beli tiket, jangan lupa kita ada offer, special offer kepada pembelian tiket RM90. Kita akan offer juga CD FOR tapi dengan RM120. Makna dengan pembelian tiket RM90 tambah je lagi RM30, Package. dapat satu CD kan. CD tu kalau ikutkan harga dia kalau kat pasaran memang ni lah kan. Tapi itu package lah, jangan lupa lah, tolong support, belilah tiket dan jumpa Mentari Merah. Okey. Betul, support. Sniper kan, dia dapat kongsi betah dengan nama-nama band lah yang punya latar dan warna yang berbeza. Itulah saya rasa terharu sangat lah sebab sebelum ni kami pun pernah ada show dengan band legend kan. Jadi ini maksudnya dapat peluang saya lagi, rasa macam rasa bersyukur lah kena pula dapat satu stage dengan legend kita, terutama sekali Abang dan bekas penyanyi Black Sheep kan. Jadi bila dapat satu stage dengan hotel ni kita rasa macam Hotel boleh? Legend dengan bila satu stage hotel ni, jadi kita rasa kita kena buat satu yang orang kata yang luar biasa lah daripada biasa tu, insyaAllah. Adakah ada lagu-lagu baru akan dimainkan masa konsert ni? Kami akan mainkan lagu kami sendiri dan juga lagu-lagu cover lah. Apa Malaysia? sama juga, kami main satu lagu paling baru. Lagu tu abang bagi tajuk Justice for the Fallen. Lagu ni kami abang tulis pasal kejadian apa di pembunuhan beramai-ramai di Palestin, kekejaman Israel. Itu pasal tajuk Justice for the Fallen.
Kita pun ada buat teaser video di Facebook. Sedutan tu ada macam Gaza kena bom, orang berlari, kena tembak, apa semua. Pasal itu isu yang kita kena ambil perhatian. Isu semasa kan? Isu semasa. Antarabangsa. Macam Punisher pula, kami rasa amat terharu lah pasal kami dah abang dah bincang dengan MM sebelum ni macam mana nak jadikan juga Punisher bergabung dengan FOR, bergabung dengan Snipers atas satu pentas. Tiga genre yang berlainan tapi satu misi, metal. Ya. Tak kira lah underground ke mainstream ke, kita jalan serentak. Untuk FOR tu ada lagu baru untuk masa nanti main konsert. FOR memang akan main semua lagu baru dalam album kedua. Dan kedua kita ada 8 lagu. Dalam kedua tu, dan album pertama kita ada 5 lagu. Makna campurkan sekali lah. Abang Amir, berapa lagu nanti nak bawa? So dah tentunya lagu-lagu yang hit lah. Daripada Tengok mood dah. Kalau mood gua baik, mungkin lama sikit. Kalau mood gua tak baik. Tak, itu benda tu semua kan. Benda tu semua dah ada dalam skrip. So kita nak cerita sekarang ni, kita buat surprise lah, senang. Kan? Macam tu lah. Okey, Mano. Ya. Mungkin dengan adanya Abang Amir dalam showcase kali ni, mungkin menjadi tarikan penonton lebih lagi. Ya, pada saya pun, saya harap pun benda ni akan jadi macam tu yang saya fikir lah. Pasal apa ramai juga yang yang tertunggu-tunggu untuk Abang Amir kan. Diorang nak tengok, tak biasa diorang dapat tengok sekejap-sekejap kan. Dikali kita kasih belasah sikit lah. Ada yang mungkin lihat cara seperti ini dia sebagai menjual nostalgia. Jadi, apa jawapan MM kepada persepsi bahawa showcase seperti ini sekarang lebih bergantung pada memori lama berbanding karya baru? Itulah pada saya pun memang kalau boleh kita nak bawa yang lama-lama ni keluar balik kan. Jadi bergabung dengan yang baru, dengan band baru. Jadi bila bergabung tu bolehlah jadi satu tarikan lah pada show yang kita buat tu lah. Tapi tak rasanya tak ada nostalgia pun. FOR, contoh. Maknanya kalau gua tanya lu tahu lagu FOR? Lu tak follow pun lah. Maknanya dia baru lah. Bukan nostalgia. Tapi tadi Abang Amir ada nostalgia. Tapi Abang Amir Tahu, tapi satu stage tu bukannya maksudnya organizer ni dia tak mengembalikan nostalgia. Kalau nostalgia semua lah. Tak, FOR ada, Snipers ada. Malaysia ni okey lah. Kalau gua nak kata nostalgia gua okey lah kan. Kita umpama barang antik lah. Macam tu lah. So sekarang ni campuran lah. Campuran. Tak ada nostalgia. Maknanya semua dah gabung satu stage kan. So kalau pasal tiketing mana nak tiket nak dapat semua tu macam mana Pak? Biasa diorang akan ni lah, kontak saya lah. Biasa pun mana-mana pun diorang akan cari saya je. Kita orang buat untuk je lah, tiket fizikal lah. Dan saya yang akan menguruskan semuanya lah. Macam biasa lah. Kena walk in lah untuk beli. Walk in. Nak boleh cerita sikit pasal cabutan bertuah gitar dengan Okey, kita ada cabutan bertuah, sebuah gitar dengan sebuah amp, sponsor daripada Europe Scorpion Bikers pada malam tu. Jadi kita pun ada buat cabutan untuk yang pertama, kita buat hadiah wang tunai sebanyak RM1,000. Yang kedua RM700. Yang ketiga RM500. Nombor 4, nombor 5, nombor 6 kita bagi sagu hati lah. RM100 satu. Okay. Tapi ada special juga tu. Nanti tunggu pada malam tu hadiah dia. Banyak hadiah. Banyak hadiah. Lu bayangkan lu masuk beli tiket kan. Mungkin lu boleh dapat RM1,000 first prize. Sila-sila nyanyi boleh tengah dapat mampus bantuan belum banjir. tentu. Kemungkinan boleh dapat gitar. Kemungkinan boleh dapat M. Kemungkinan kan Bapak dia boleh dapat apa, bantuan banjir. Saya rasa kan konsert besar pun tak buat macam tu. Tak ada. Tak ada konsert besar. Tak ada macam tu. Ini ke first time. Sadin ada tak mem? Itulah dia. Bantuan banjir kita.
dia bukan sebab pencabutan bertuah ni kira memang bertuah lah. Sebab berartis turunnya stage belum tentu dapat. Banyak tu kan. So nampak menarik lah kali ni Gegaran Warisan. Mungkin itu juga satu tarikan lah pada kali ni yang saya buat lah. Berapa ratus tiket untuk? Biasa tempat tu pun Malaysia pun dalam 300 lah. Sekarang ni ada lebih 50% lah. Lebih kurang lah. Nasib baik kita ada apa, komuniti ada datang support lah, turun support. So apa harapan Harapan saya pada kali ni harap show ni sukses lah. Pecah panggung. Pecah panggung lah. Ya itu semua agak itu. Kalau pecah panggung nanti barulah kita boleh makan-makan dia. Kalau lu tanya gua kan, gua nak crowd puas, organizer puas, kita orang puas. Semua puas. enjoy? Enjoy. Itu ya, enjoy. Nah, agak lebih-lebih tak boleh lah. Macam Punisher sendiri lah, kita kalau malam tu dia punya sambutan dia luar biasa. Adakah mungkin kemungkinan untuk membuat konsert solo ataupun projek yang lebih besar selepas ni? Buat masa ni kami tak fikir kami ada kekuatan nak buat solo lagi, pasal kami dah lama menghilangkan daripada pesada muzik ni, sama ada mainstream ke underground. Pasal Punisher dah berehat lama sangat. Ini masa kami nak keluar balik, tepat pada masanya MM pun dah panggil kami. Nak kata kami keluar secara solo, nak jadi headliner, payahlah. Bila dah keluar material baru ni, next EP ni, insya-Allah tengok macam mana. Itu pun tengoklah macam mana tahap kesihatan Abang Dana kan. Sekarang ni pun dah 60-an. Bukan muda lagi dah. 6 siri dah. Line up semua Line up paling lama sekali dengan Abang Dan dalam Punisher sekarang ni Ipin yang main gitar, yang muka macam zaman ni. No. Yang lain tu semua yang Ming tu dia main dengan Antacid. Yang bassist tu Yunus dia main dengan Silent Death. Banyakkan dia orang ni ada dua band. Oh. Dan jadi dia orang ada experience. Macam Yunus ni, bassist ni dia banyak genre music dia main lah. Dia boleh main commercial, jazz, apa semua boleh. Dia buat recording sendiri, apa semua, dia sound engineer sendiri. Memudahkan kami lah kalau kami nak buat demo untuk lagu-lagu apa kan, sebelum kami masuk studio yang betul. Ada pandangan apa sendiri, apa cabaran paling besar dan metal veteran hari ini? Macam kekurangan platform ataupun perubahan selera pendengar atau persaingan dengan generasi baru? Nak kata persaingan dengan generasi baru sangat, tidaklah, pasal band-band underground yang dah lama ni, macam band-band mainstream pun, pasal kita dah bukan kita nak bangga diri, bukan takbur tak. Nama kita dah ada terpahat kat situ. Ya, betul. Jadi kita nak polish up balik je. Itu je. Nak kata kita ni gah tak, tapi kita dah ada nama kat situ. Orang akan sebut macam Punisher. Siapa yang baru dengar balik, oh Punisher main macam ni rupanya. Dia orang tak lari daripada mula dia orang start tu, dia orang main style Bay Area trash, dia orang tak lari sampai sekarang, dia orang masih sama agak. Cuma mungkin dia orang tengok Punisher ni ada budak-budak pula main. Dia konsep dia lain. Kalau kita main dengan orang sama umur dengan kita, betul dia tua. Bila kita main dengan orang muda, dia orang ada jiwa tu, dia orang punya rasa gah tu, dia orang punya energi tu lain macam. Kita kena campur macam tu. Ada tarik orang muda untuk join sekali jamming apa? Yang dalam Punisher sekarang ni semua 40-an. Ada yang masih belum sampai 40-an pun ada. Jadi Amdan rasa dia orang ni boleh bawa jalan terus. Biar aku yang tua ni duduk di belakang, bukan nak kata duduk di belakang, tapi kita dia jadi macam headmaster dalam tu. Kita jaga kita punya konsep. Punisher ni band yang tak ada image, tu dia. Apa yang kami pakai dekat luar, itulah kami pakai. Kami tak ada ni, apa yang kami rasa nak pakai, itulah dia. Kami lebih pada music dulu. Music comes first. Ya, trash memang macam tu, betul. Betul. So
So lagu-lagu baru Punisher semua dah ada dah kat media sosial semua lah dah keluar semua. Dekat YouTube ada lagu-lagu daripada EP yang dulu. Yang baru ni belum lagi pasal masih dalam tahap orang kata garage demo lah. Belum ada lagi yang kami nak ubah-ubah, ada style vokal dia yang tak ni. Sesungguh pun dah lama main music sampai ke Denmark apa semua main dengan band sana semua. Tapi Amdan guna pakai juga dia orang. Kalau dia orang nak nasihat Amdan, melodi ni vokal dia macam ni sikit boleh tak? Macam ni boleh tak? Kita kongsi idea sama-sama. Tak ada satu tu dia dominasi semua, tak ada. So ini bang, untuk yang lagu-lagu Punisher sekarang, ada new arrangement ke ataupun still pakai yang asal? Yang barunya lagu dia arrangement dia lagi jahat pada dulu kan. Sungguh pun orang tua yang di depannya. Tapi budak-budak ni Amdan, kita buat jahat sikit lagi. Kita jahat kan. Kita nak energy. Selagi kita boleh kan Ya, betul. Lagi kita boleh, Lagi kita boleh. kita lajak. Balun. For ada semua lagu dalam kat media sosial apa dia? Dengan Atau ada dalam yang physical saja? Semua dah ada kat social media. Kat YouTube semua ada. Abang Meh, nanti siapa backing? Itu aku kena bawa satu band. Band ni kira kalau aku kena tukar sikit lah dia. Kalau nak tengok datang. So maknanya Abang Amir akan bawa Satu musician band. sendiri. musician sendiri lah, bukan Aku bawa sendiri macam mana? Musician sendiri. Yang mi kepilih ke Kilan pilih. Maknanya musician tu, maknanya kira aku ambil lah, aku pilih lah. Pilihan Abang Amir lah. Pilihan semua. dia bukan lah. Aku seorangnya tak boleh. Kira semua lah. Oh, mana special lah kali ni. Katalah kau pilih tu kan. Betul, tak nak lah. Tak jadi baik. Kan? Aku pilih maknanya. Jangan terkejut nanti dia ambil Tommy Lee main drum. So malam tu memang ada kejutan lah sedikit dari segi persembahan dengan musician daripada Abang Amir ni. Dia macam gini. Aku punya harapan lah kan. Aku tak peduli siapa pun yang maknanya show tu kita orang punya show. So satu show tu kalau boleh contoh masing-masing tu akulah punya harapan kan. Masing-masing artis tu dia tapau show tu tau. Faham? Tapau show Sampai ikat tepi kali. nak tenggelamkan 3 band ni. Okey, contoh katalah Snipers keluar. Contoh aku cerita ni. Snipers tu dalam kepala dia kena tapau semua band ni. Okey. Bila naik je Snipers tu dia akan cari mangsa. Mana satu dia nak ni? Kan? Contoh. Jadi lepas tu, katalah lepas itu FOR keluar. FOR pun kena gitu, dia kena tapau semua. Lepas tu last tu siapa tapau siapa tak tahu lah. Kan? Dia tapau sama-sama lah. Sama-sama. FOR cara dia sendiri. Macam dia. Abang daripada daripada terkenal dengan Blackshirt tu kan. So, kenapa abang keluar daripada Blackshirt dan buat band metal? Panjang ceritanya. Pendek. Lu Dia jahat. pendekkan cerita. Dia orang kata frustration lah. Bila satu album tu macam ni, kita ada record company. Record company ni dia tujuan dia nak jual album tu, dia tak fikir apa yang kita nak. Yep. Dia tak fikir kita main muzik ni, kita kena ikhlas pada diri kita sendiri. Tapi tak dapat. Bila kita ikhlas pada diri sendiri, diri kita sendiri, kita punya peminat tu akan follow kita. Macam bila Abang dah keluar pada Bloodshed, Abang dah buat Punisher, yang minat Bloodshed yang heavy tu dia orang ikut. Tapi kebanyakan orang akan kata penyanyi ini selalunya jadi masalah buat semua band. Penyanyi keluar je orang akan orang kata penyanyi.
punca masalah. Tapi macam dia itu satu. Lepas tu orang kata dari cara buat lagu pun kadang-kadang tak kena dengan kita punya ni kan. Lagi pun kita masa tu muda kan. Ya. Muda kami ni tak ada experience sangat. Bila buat lagu yang ni dia nak buat kepala dia. Dia tak ikut cara kita nak buat melodi tu kena ke tak. Betul record company pula dia fikir hasil dia. Macam album pertama Bloodshed, Ilusi Sebuah Mimpi. Dia nak keluar album tu untuk hari raya. Pada masa yang sama dia keluarkan Search. Tu tak bodoh band ke? Search tu nama dah besar. Bloodshed tu sungguh pun kami sama-sama stage dulu. Tapi Search dia dah ada trademark dia yang kita buatan Malaysia tu. Macam mana kita nak lawan? Masa tu nak keluar, orang mesti nak raya, orang mesti beli Search dulu. Betul lah, nama dia dah besar. Bloodshed keluar album, sign dengan EMI dalam masa sebulan setengah tu. Itulah nak buat lagu, itulah press conference, itulah praktisnya. Bila masa kita nak buat material yang bagus? Tak boleh, tak free. Siapa pernah duduk dalam label dia tahulah cerita tu kan. Lepas tu minta maaf lah kalau producer ni dia macam diktator dalam pembuatan album ni. Semua dia nak dia yang buat, padahal producer punya ni dia bukan untuk nak dominate semua benda. Dia produce dan dia jaga sound yang macam mana kita nak. Dia tak cantikkan lagi kita punya songwriting flow, color lagu-lagu tu macam mana. Bukannya semua dia nak bolot, semua dia nak dominasi. Itu tak betul. Bob Rock tak kacau Metallica punya lagu. Betul tak? Tak ada kebebasan dalam main muzik. Bila kita main muzik kita sendiri, kita tulis lagu seni kata apa kita sendiri, kita tahu lagu tu jiwa kita. Yang lain tu dah jadi jiwa producer, bukan jiwa kita. Tak tahulah kalau korang tak boleh nak terima benda-benda cakap. Itulah kalau daripada dulu sampai sekarang kan. Kita nak main muzik seikhlas kita. Macam mana kita nak, bukannya dan tak kejar glamour ni semua kita dah faham. Kita tak bukan nak publicity lagi dah. Kita dah ada benda tu. Kan? Kita nak lagu tu menjadi dan tak kejar lagu tu nak masuk carta radio ke apa, tak ada fikir pasal benda tu. Betul. Itu semua yang menjulang kita selain pada diri kita yang ikhlas ni, menjulang kita peminat-peminat kita. Peminat kita yang naikkan kita. Betul tak betul? Satu lagi bang, adakah kekangan daripada label yang nak bentukkan, saya katalah sebuah band tu, okay, aku nak kau main genre ni, padahal dia tak kena jiwa. Adakah sebab label tak yang buatkan sekarang ni still, maksudnya band-band indie thrash metal ni dia tak nak masuk label yang besar, dia still nak independent? Itu pasal dia namakan independent. Pasal kita nak bebas, kita nak buat lagu macam mana kita nak buat kan. Sepatutnya Malaysia ni dah lama dah, kita underground ni dah lama. Patutnya kalau Punisher tu dah 38 tahun, orang yang main underground ni zaman-zaman kita main rock kapak dulu dah ada band-band underground, cuma dia orang tu keluar tu tak kena masa. Tak kena masa. Betul. Abang dah keluarkan Punisher masa tu tengah gila picking apa lagu-lagu jiwang-jiwang rock jiwang kan. Jadi orang akan fan-fan yang lain yang suka heavy, dia orang memberontak lah. Ada juga band yang berani memberontak. Itu yang jadi pada SYJ. Yang lain semua nak lagu yang keluar radio. SYJ tiba-tiba keluar apa Mata Sepit lah, Hati Syaitan lah, apalah kan. Orang kata music rock ni music memberontak sebenarnya. Kalau kau tak, kalau hati kau bukan hati memberontak, kau jangan dengan music rock. Betul tak betul? Benda ni kita cakap pasal filosofi sekali. Kalau nak layan, maknanya nak layan jiwa lah kan. Nak layan jiwa, rock memang tak kena. Dia ada yang sesuai, jiwa yang sesuai. Nak layan rock ni.
Kita tak tahu lagu tu boleh jadi hit. Kita Tak rasa tahu, betul. lagu ni boleh jadi hit. Betul? Tak tahu. Kalau Iron Maiden boleh jual billion of copies tanpa satu pun lagu Cintan. Pasal apa kita tak boleh? Dio tak ada lagu Cintan. Lagu mystical semua boleh. Ya. SYJ lagu dia jahat. Lirik dia tak apa aku nak. Maknanya keluar je kita orang kan mesti band dia. Itulah trademark Lagu dia. tu band. Itulah trademark. Tapi kita orang Ya, keluar bukan pada pasir. Tapi kita orang tak bakar. Kita orang tak bakar pun siapa-siapa pun. Tak ada. Lu band-band lah. Tapi jangan tahan kita orang pergi show dah lah kan. Sebab itu career kita orang.